Ini kelebihan di iFix yang mana dalam wallet ni kita boleh simpan macam-macam coin. So sama je lah macam Trust Wallet, Sepal atau apa-apa wallet blockchain. So kita boleh simpan coin dan apa perlu kita buat? Kita boleh generate dengan menggunakan AI ni. So AI ni dia trade dan dia boleh buat profit dekat sini yang mana hari-hari kita boleh withdraw. Apa dia trade semua kita boleh nampak. And dekat mana dia trade pun kita boleh nampak. Untung rugi dia trade semua kita boleh nampak. And semuanya kita boleh check. Okay, nak verify the trade betul tak betul, semua kita boleh check. Dan buat pengetahuan korang, kalau korang tengok video ni tertera dekat situ VIP 9. Korang nak tahu apa itu VIP 9? Korang pergi dekat Binance, korang check apa cara nak naik jadi VIP 9. And at least kena ada trading volume 4 billion dollar. Okay, baru boleh dapat kategori VIP 9. Itu baru satu exchanger. Dia ada beberapa exchanger dekat sini, korang boleh nampak. And KuCoin, Coinbase, OKX, Bybit, Binance. Alright, so dekat sini tak kisah korang mula modal berapa pun tak kisah. Contoh macam aku dekat sini korang boleh nampak. Aku sebenarnya start itu hari $100 je. Yalah, maklum lah. And jadi dengan $100 ni, so bermulalah aku buat duit apa semua. Tapi okey lah. And jadi peluang ni peluang besar. Sebab apa? Kalau korang tengok iFix ni dekat seluruh airport, boleh dikatakan seluruh airport di Asia ni semua dah ada dia punya iklanan dia. Master AI around you. Okay, jadinya aku pun share lah peluang ni kepada kawan-kawan kripto aku, investor yang mana dah trade saham, dah trade kripto, dah trade forex whatever. So now bila diorang tengok ni, then diorang pun buka account, run AI, then apa yang jadi? Aku dapatlah reward. So reward ni tak adalah banyak mana. Nak compare dengan kawan-kawan lain yang di KL tu, income diorang sehari dah pergi ke puluh-puluh ribu kan. Aku adalah sikit. And bolehlah sehari 193 adalah dekat RM900 everyday. Okay, now kat sini korang nampak USDT kosong. So apa kita buat? Kita pergi withdraw reward. Reward dia keluar setiap 8.5 macam tu lah. Okay, now kita pergi withdraw reward. Dia charge 5%. So dapatlah 183. So now mendarat dah 183.42. Inilah dia iFix. Okay, now kita withdraw pergi ke Binance. Okay, aku nak withdraw semua. Then confirm. Okay, next step, dapatkan OT. Okay, ini kita copy. Then kita paste dekat sini. Dan kita dah masuk. Alright, sini kita paste. Complete. Okay, withdrawal complete. So ni lah dia, kita dah withdraw sebanyak 182.42. Okay, kita dah dapat notification. So ni lah dia. And USDT deposit confirming yang kita withdraw tadi. Alright, itulah dia kerja setiap pagi-pagi.